nak baca. Saya pun tak reti. Banyak sangat. Kenapa awak sedih ni? Saya tak retilah nak baca. Panjang sangat. Oh, jangan risau. Saya ada bawa kit pembaca. Okey, jom kita tengok dalamnya ada apa. Dalam ni ada buku cerita, kad bacaan dan pembaris bacaan. Gula. Ini gula-gula. Ini gula. Senanglah guna pembaris ni. Sekarang kami dah pandai baca. Hai, Assalamualaikum. Saya Cikgu Nur Sabila binti Muhammad dari Sekolah Kebangsaan Pasir Panjang, Pekan Pahang, ingin memperkenalkan inovasi yang telah saya hasilkan, iaitu pembaca ataupun pembaris bacaan. Okey, pembaris ini boleh dilaras mengikut suku kata, perkataan dan ayat yang dibaca oleh murid-murid.